Assalamualaikum, saya Joshua Gaming aka Haikal. Dan ini kawan saya QJ aka QJ23 aka Amar. Dan ini kawan saya Ajib. Cakap hi sikit. Hi bro. Kami sini main lagi satu survival. Jadi seperti episod lepas, kami jumpa dua epic gila nak mampus. Jadi sekarang ni kami nak bersedia untuk mencari diamond. Jadi Amar, nak ayam? Saya nak lepas situ. Sini Amar, ayam. Ayam. Jom nak cari gua lagi. Nak pergi explore mega cave lagi ya? Wah boleh. Sekejap. Boleh. Jom. Oh, tak jadilah full. Pergi masuk rumah kau, tidur dulu. Tidur dulu, masuk rumah kau. Malam menghantui kau. Masuk rumah kau, Ma. Masuk, aku kena buat dah rumah kau. Aku dah buat dah rumah kau, Ma. Projektor ni kau bagi sikit. Belah. Siapa mau senangi awak kan? Pergi pintu. Ada pintu apa bes? Dah tidur. Tak boleh tidur ke? Tak apa, Ma. Rumah besar akan jadi kenyataan. InsyaAllah. Malam dah. Okey. Nampaknya episod ni kita akan cari diamond, Amar. Kau yang tak tidur lagi kan, Amar? Kau ni memang trolling betul-betul lah. Kau ni trolling 2017. Oh my god. Amar, jom. Oh, 2017. Oh my god. Wow. Raya Haji dah ke belum, Amar? Belum lagi kan? Jadi kita dah sendiri rumah awal lah. Amar, aku ikut aku tak? Jom kita pergi mega cave. Kau tak ada iron pickaxe ke? Ada. Pun iron pickaxe. Ada atau tak ada? Kat atas ikan. Cia. Di siapa yang di luar sana yang suka Amar ataupun suka saya, leave a like and comment down below. Amar, kau tetang cepat. Betul jalan kau tu. Ya Allah, budak ni. Sabar sekejap nak. Saya di. Makan dulu. Awak boleh tunggu Amar sampai makan tu. Makan. Tunggu. Cepat Amar. Dung. Dung kejin. Sabar, jangan lama. Sabar. Ingat pesan mak. Mak kata apa? Mak kata jangan jadi gila. Kalau jadi gila, dia tak ngaku anak. So, masalah. Sini. Samusa. Nama kita Musa nak. Otak kamu gila nak. Sini Amar. Aku rasa aku nak explore bawah ni. Aku ada terbau diamond. Aku dapat baunya. Amar. Kat mana? Ya Allah, Amar. Janganlah kat situ. Kita nak pergi kat bawah. Ada lagi satu tempat. Situ aku rasa mesti tak ada benda. Kat sini Kat sini ada hati aku. Ada hatimu. Jadi Amar, tak ada caca-caca. Kau pun tak bagi aku caca-caca episod lepas. Caca-caca. Sini Amar. Jadi Amar lava sini. Tak semua. Nah Amar, kalau kau nak lampu lagi nak. Cuba jangan letak di situ. Tak apa. Tak payah letak batu dekat lava Amar. Aku ada air. Kau tolong letak lampu je. Tolong aku letak lampu sikit-sikit. Letak lampu. Ya Allah, aku kat sini. Letak lampu. Kau letak lampu. Sambil jalan kau letak lampu kat dinding. Aku mau oksigen tu. Ya Allah, aku takut jadi oksigen supaya kita tak ada membazir batu. Kau letak lampu. Kat sini jangan bagi gelap. Gelap. Ya Allah, tak nak gelap. Nanti zombie datang. Kalau zombie datang, dia curi biskut kita macam mana, Mak? Biskut kita tangkap dia. Bukan setakat tangkap. kita
kita masukkan dalam lokap. Kita tangkap dia mah. Kalau kita tangkap dia tak, kau dah left the game. Maaf. Ya, Amal situ tengah pegang torches ya. Amal tengah buat gaya. Dia betul gila nah. Nama kita musuh kabarnya. Tapi hidup kabar betul-betul. Hidup kabar betul-betul. So hebat no. Tapi tak tahu apa nak cakap sekarang. Sabar Amal. Hati-hati kalau aku letak air kau kena berhati-hati. Takut nanti kau termasuk hati aku. Tak ada caci-caci. Aku buat apa cucu? Kau tak bersempati kawan kau yang seorang ya Mak? Asal aku tak biasa nak. Apa nak skor aku ni? Jangan cepat korang mainnya. Ingat kawan no? Dah Mak, kau pergi gali kat mana-mana. Kau pergi gali kat mana-mana juga. Sebab kau kita jumpa kat mana juga. Sekolah aku hilang. So what? So what? Sweet. Unbelievable. Mana diamond? Where's the freaking diamonds? Boleh. Tolong gali-gali sikit Amal. Amal, kau dengan aku apa? Tahu pun. Nanti kalau aku jumpa diamond tak betul. Aku dapat diamond dah. Memang tak ada, aku ingat kau. Aku dengan kau kawan. Tapi Amal, aku nak ambil iron. Aku tak tahu kenapa, tapi aku habit sangat. Aku suka ambil iron ni. Bagi kaya peluk kamu Pak Ayat. Kamu dah ada nyamu dah. Siapa yang teman kamu cari iron? Aku juga. Siapa yang aku curi dah. Berakmu. Aku juga. Sampai berak. Kamu yang bunuh. Siapa rasa Amal berak cakap dalam komen nanti. Alah, Amal berak. kamu je aku. Ya. Ambil. Puas hati. Awak. Aku ni fikir dekat habis dong. Nak buat piket baru lah. Kau ada crafting table kan? Aku dah bagi hari tu crafting table. Kau ni tak boleh jarak langsung. Ada. Kau jangan buat aku marah kau lagi. Kau aku marah kau kan. Kau masuklah hati aku kan. Tak ada stick. Ya Allah, kau ada besi kan? Tak stick. Ya Allah, tak ada stick. Sini kau. Kau duduk je dalam crafting table tu. Kau duduk dalam tu. Ambil ni. Dah, aku bagi kau stick dah kan? Kau bagi kau stick kan? Aku gitu aku tahu. Mak, aku soalan mana diamond? Mana diamond? Awak nak diamond. Awak tak boleh tunggu. Awak nak diamond. Awak banyak anak. Awak jom. Kau tak jangan nyebuk Mak. Nah, aku nak sangat redstone ni. Ambil. Tak nak merajuk dengan kau. Ambil. Kalau anda nak tahu, itulah bunyi villager. Nampak ni kalau saya seorang ni gila ni. Dia kelapa. Kan aku tak jumpa apa-apa pelik juga. Aku nak gali sebaliknya, ada apa nak tengok juga. Aku cuba. Dah batu. Kau tahu tak, kau bagi aku harapan tadi. Tapi bila aku cakap batu, kau dah hilang harapan aku. Kau sedih. Tapi satu je benda yang mengumbatkan sedih aku. Orang like. Adakah itu benar Mak? Ini tidak. Lagi kuda. Dah jom kita cari diamond. Kejap aku nak cari belakang coal. Kadang-kadang dekat belakang. Oh, ada juga diamond. Oh. Dia mana yang pokok? Wow. Mama. Aku rasa sangat. Wow. Pikas aku dah nak habis tapi aku tak nak menggali. Menggali hatiku ini memang hebat. Aku jumpa Mak.
Bayern. Dah batuk. Kau tadi troll aku troll kau balik. Walaupun kau tak seberapa troll yang aku nak. Abang aku jumpa apa? Diamond warna biru. Remis tu. Banyak betul. Oh, aku jumpa O3 tu. Banyak O kat sini tapi tak ada diamond. Tolonglah sesiapa. Berikan kami diamond. Kami budak baik. Kami tak diamond. Good boy. Hashtag good boy. Coba baik. Aku. Kenapa kau rasa aku jahat lah? Paku. Ciao. Paku. Dah batuk. Paku. Ciao. Apa Paku. boleh? Oh. Ya, siapa kata aku tak boleh? Dia tengok bawah ni. Tengok maju sini dulu. Merujuk. Ama ambil. Aku bagi kau. Ama. Kau nak jadi rich man swag tak? Ambil emas. Mana? Bawa kaki aku tadi. Belakang kau. Ambil lah. Ada amat. Bapak gila juga. Mbak tak sangat dong. Aku mengkale. Ingat sesiapa di luar sana, kalau anda nampak diamond, bagi tahu dalam komen dan jangan bagi tahu Amak je. Hey, buat komen. Amak, aku rasa kau nak kumpul gold tak banyak-banyak? Nak. Kau kawan datang kat tempat aku ni. Amak datang kat tempat aku. Kalau kau nak gold lah. Kalau kau nak masuk dalam hati aku, jangan datang sini. Kau terus kau apa ke? Mana gol? Kau kat mana? Kat ujung sana. Tengok ujung sana. Wow, kau baik hati kau. Atau kau ingat selama ni kawan kau jahat ke? Macam baru tahu pula aku jahat. Ush. Lava ni dah macam School of Tambun. Gila lava. Betul-betul greedy. Kau nak cakap. Aku nak benda ni memang untung. Siapa? Aku dapat aja ni. Pergilah sana kau. Saya nak tolong. Kau sekejap lagi aku nak naik atas Ama. Kau tahu tak kenapa? Aku dah tak ada besi dah. Aduh. Mana diamond the juiciest diamond in the world. Where the juiciest diamond in the world. Hati-hati Ama. Kau nak mati ya? Betul. So sweet. Kamu aku tak marah kalau kau ambil begitu. Banyak tu dia body. Mak nak tanya kau hari ni lebih makan ubat ke kurang makan ubat? Dah mau aku nak naik atas. Aku tak sure lah dengan keadaan pickaxe aku sekarang. Kau tahu tak pickaxe aku sekarang ni separuh mati dah. Tolong aku. Kau naik atas Mak. Kau ikut aku. Aku hampir hafal dalam hati. Sini. Gosh. Kau kat mana Mak? Ya Allah Mak. Siapa pula suruh kau pergi hujung tu? Tadi aku terjatuh. Kau ambil air. Ambil. Aku tunggu kau. Biar aku jadi penuh. Skeleton. Dalam ni. Nak mati skeleton. Kau tak tahu apa aku ni. Aku belum kuasa nak. Jangan main aku. Kamu tu suka troll orang tu tak? Kau reti ke tak naik jalan balik sekarang ni? Reti je. Awak dah maju bang. Mana gol lagi? Aku memang pencari gol yang baik tapi aku tak suka gol. Apa? Tak tahulah.